Bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isham Jalil yang dikenali sebagai penyokong kuat Najib Razak menegaskan bahawa sebarang keputusan berkaitan pembebasan bekas Perdana Menteri itu hanya boleh dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan menerusi kuasa dan nasihat Perdana Menteri. Ini hujah bodoh. Yang boleh bebaskan Najib adalah Kerajaan Persekutuan di bawah kuasa dan nasihat Perdana Menteri. Anwar sendiri kata menang atau kalah di Johor dia tetap Perdana Menteri. Jika UMNO menang besar dan jadi MB Johor semula pun ia tidak boleh bebaskan Najib. Saya nampak bila Anwar bawa hujah sebodoh ini nampak jelas dia sudah terdesak dan terpaksa tunggang nama Najib lagi untuk meraih undi. Tempela Isham menerusi satu kenyataan di Facebook. Sebelum itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyatakan bahawa PRN Johor tidak wajar diadakan pada ketika ini. Menurut beliau, pilihan raya tersebut tercetus susulan keyakinan pihak tertentu bahawa mereka mempunyai kedudukan yang cukup kukuh untuk kembali menguasai tampuk pemerintahan negara.